Aku rasa sekarang ni, aku dah mula benci dengan diri aku. Kau kenapa ni? Kenapa saya cakap macam tu pula? Aku cakap macam tu sebab aku dah mula rasa aku ni sama je macam api aku. Saya tak nak duduk dalam rumah ni. Apa nak pergi mana? Apa nak pergi mana? Apa dia sanggup bertinggalkan dia sebab perempuan tu? Tapi jangan bawa anak-anak pergi daripada saya. Jangan. Sekarang aku faham. Kenapa Umi kau betul-betul nak yang terbaik untuk kau. Tapi Zara, aku dah rosakkan semuanya. Belum, Reza. Kau masih lagi ada masa untuk kau cari siapa calon isteri yang terbaik untuk kau. Suka!